apakah stabil suhu badanmu? Suhu badan 18. 18 Kamu? ya. Kamu? Apakah 19. 19 ya. Apakah dirimu membawa bekal yang mencukupi seperti makanan panas, obat, Rasanya saudara antibiotik? Saudara gagak. Antibiotik ada, Rasanya makanan suku asli ada. semuanya di tangan bidi-bidi. Ada air panas kah? Air panas Kalau tidak tidak, ada. Saya cuma bagi ni. saya ada air ais panas. kopi. Kopi dia cukup tu tidak. untuk memanaskan badan. Jadi sebelum naik gondola ni, dirimu harus menstabilkan tubuh badanmu dulu. Lagi-lagi suhu. Jadi sebelum naik, pastikan dirimu makan minum mencukupi, kesihatan kamu pun cukup, kerana gondola ni dalam proses, masih lagi perlahan. Jadi takut nanti di atas sana tu tiba-tiba dirimu demam atau apa begitu. Baik. Jadi sebelum naik, makan makanan panas ataupun minum minuman panas. Antibiotik selalu ada di poketmu. Takut nanti dirimu terbatuk, boleh tu. Antibiotik ni ada 2 saja cukup kah? Cukup Tidak. sebetulnya. Tidak cukup lah. masih. Kalau Cuba mereka Anas. tidak turun, mungkin cukup. Kalian mau turun kah tidak turun? Tidak. Kita tidak akan benarkan turun sebab yang lain pun tidak turun lagi. Dia sekadar menikmati pemandangan dari atas saja. Kerana kalau turun pun tidak ada gunanya lagi kerana tidak ada pembangunan apa-apa pun. Apa itu kelipan? Jadi Kalau tidak turun faham. 2 cukup. dirimu dibenarkan untuk naik gondola ini untuk menikmati keindahan. Sampai di sana lalu patah kembali. Maksudnya Okey, baik. Ya. Jadi kalau contoh mau turun, mungkin nantilah lepas ada pembangunan, mungkin ada yang merawat di atas sana. Untuk sekarang tidak ada lagi. Sebab ini pun bukanlah pembukaan rasmi ya. Ya, itulah. Saya terperanjat juga tiba-tiba tu hari ajak saya ke sini. Sebenarnya. Tidak apa. Jadi apa? Tidak apa. Terserah kamu berdua mau pergi siang atau malam. Seperti yang diriku ingat, naik gondola tu makan minuman dan juga makan makanan panas dulu ya. Ya, baik. Ya, baiklah. Dia pelajar kita. Baru diajar sekali sama Anas. Begini. Kamu tekan kanan dekat keyboard tu. Ada kan kiri kanan tu. Saya Nampak? tekan kiri. Anas. Saya tekan kiri ya. Mana satu? Sekarang kah? Ke nanti? Anas. Tu. Saya Yang- tekan kanan. Anas. Nanti ada sampai Kamu tu. nanti mau yang batu atau yang kayu? Saya tekan kiri, kamu tekan kamu kanan. itu mau yang batu atau kayu? Okey, baik. Kayu. Kamu ni tiba-tiba Ya, suruh saya borak dengan orang ramai. Saya malu tau. Ya kan? Tidak Iyalah. Panjangnya Tu masa tadi saya intro sikit saja saya macam cakap apa? Kamu introvert ya? Dengan orang Iya. ramai. Kamu ni. Sebentar. Kamu tekan. Gitu. Sebab saya jangkanya tak ramai tidak ada orang lagi atau mungkin 1-2. Tiba-tiba ramai begitu. Tadi bila kamu cakap suruh saya berbual, saya macam cakap apa? Saya bagi nama sajalah. Tidak apalah, nanti itu masih sikit tau. Banyak lagi yang belum bangun. Kenapa dekat mata saya kamu punya panah asyik turun jatuh-jatuh ni? Ya kah? Ya. Masih ada? Sekarang kamu punya tu je. Apa ni? Knife tu. Oh itu, tidak apalah. Macam gini. Iya. Sejuk lah. Tingginya. Tengok waterfall. Wah. Cantik kan? Cantik. Kalau saya turun macam mana kat sini? Boleh lah. Tidak boleh. Cuba kamu tekan V. V boleh kah? Ya. Alah boleh lah. Iya, cantik kan? Tapi kita duduk tegak sekali ya. Ya. Kalau kamu batuk, kamu minum saja tu. Buat batuk. Okay.
Antibiotik tu kan? Mm-mm. Mami kamu mana? Sudah tidur kah? Ya, dia sudah tidur. Oh. Kamu gunakan yang V juga kah? Ya, betul. Ini stop Nanti, ni ada berapa banyak ni? Dia punya tiang-tiang stop dia tu. oh ni, tiang ni ada 1, 2. 2 saja. Hmm. Tapi Saya ini, boleh buka map kan? Saya nak tengok. ya boleh. Sekejap. Oh, begini. Ya, tegang sekali ya. Kenapa? Orangnya tidak bergerak ini. Iya, mulut pun tidak bergerak ni. Kita Ya, kita borak dari tadi. Tapi asapnya banyaklah keluar dari mulut. ya betul. Betul lah kalau malam tidak nampak ke bawah tu. Tapi kalau siang, kamu nampak saja. Nanti ini, nanti ada masa beritahu didi kamu. Bolehkah kita jumpa sama-sama? Kamu nak jumpa diri saya dulu sendiri ke atau bagaimana? Saya jumpa dulu lah. Lebih baik kamu jumpa diri saya seorang-seorang dulu kan? Lepas tu Hmm, baru ya betul. Saya bincang. jumpa didi kamu dulu lah. Tapi sebelum tu saya tanya didi aku dulu. Tanya diri kamu apa? Itulah yang itulah semua tenang. Oh, yang syarat-syaratnya. Yang syarat-syaratnya kah? Bukan. Kita sudah lama ini Okey. sentiasa bersama tapi ikatannya belum ada. Oh, begitu. Nanti ya tidak mau orang ini ya pikir bukan-bukan ya. Saya harap tadi apa ni? Kamu saya ajak kawan ke keluarga tu tadi tu? Oh itu. Keluarga kamu kah? Ya semua itu family lah. Saya harap mereka tak fikir saya sombong lah sebab tadi saya tak cakap apa, saya tak cakap sangat. Ya kamu introvert ya banyak orang. Ya, kamu. Ya Pak Cize itu dia garansi kita macam Bigi Sokon. Tapi mereka okey saja, mereka baik saja itu. Ya, saya tahu masing-masing baik. Tapi kalau dah ramai-ramai gitu memang saya macam tu peranjat lah begitu. Selama ni kamu rasa saya extrovert ke introvert? Macam dia juga. Tapi tidak tahu. Kalau banyak orang mungkin maybe ada lah. Ya, kalau ramai Macam yang saya tak kenal, saya banyak diam aja lah. ya. Tapi Saya pun bila inilah. Saya pun begitu juga. Orang duluan tegur baru saya inilah kalau banyak orang. Ya. dia lain kalau tadi masa permulaan tu kamu cakap okey kita nak ke sini. Mungkin family saya masih ada di situ. Nanti kamu boraklah dengan mereka dulu. Dalam perjalanan tu saya boleh siapkan mental saya dalam kotak kepala apa nak cakap. Faham tak? Ya kah? Tapi kalau tadi tiba-tiba dah sampai ramainya orang. Dah cakap. Alamak, saya dah jam ni. Saya ada juga fikir mungkin saya boleh tambah dengan saya ada berapa banyak adik-beradik ke. Gitu sajalah. Kenapa?
sudah batuk kah? Apa? Kamu sudah batuk kah? Oh tidak tidak. Oh tapi ni dah terang ni. Ya, Saya bagus kan? Saya Bagus. juga tak lukis gambar sekejap. Baik. Walau pemandangannya siang hari. Saya rasa pemandangan pagi siang hari lagi lawa daripada malam. Kalau sampai atas kamu tekan jus ah. ESE. ESC. Tekan escape. Ya, Apa? escape. Atas ni. Ya, Bukan space bar kah? bukan. ESC. Escape. So, tekan sekarang kah? Bukan, jangan dulu. Okey. Sampai ini baru tekan. Oh, lagi sikit saya terlepas tadi. Kita di sini saja. Baik. Ya, Wah, Kena- tingginya tempat ni. tinggi kan? Oh, ni paling Ka- ni yang kamu- paling tinggi kah? Ya, betul. Ini yang paling tinggi ya. Sini tidak boleh jalan kuda tau. Naik sini. Oh, tidak boleh. Sekejap saya tengok map. Iya, tidak boleh. Jalannya tidak ada. Boleh lah kalau kami turun dari alamak, saya dah rasa lemah dan sukar untuk bernafas. Makan tu batu. Obat tu. Hmm. Okay, kejap. Kamu ada bandage kah? Rep. Tidak ada. Ni, ambil ni. Yang rap ni untuk apa? Tambah nyawa kita. Jadi saya rap sekarang kah? Tidak, kalau kamu macam demam, nyawa kamu itu masih penuh kah? Setengah. Setengah pakailah. Okay. Yang ni rumah belakang ni rumah siapa ni? Oh, ini Kita Itu boleh pos. kita boleh tengok kah? Oh ni tidak, pos. tidak Tidak boleh. Di sini saja. Tak boleh turun. Ya, tidak. Ni boleh turun ni? Kita di sini saja. Ya, kita di sini saja. Oh, Di sini. marilah. Kenapa macam gereja? Dan sekali ada haiwan liar macam mana? Tidak ada, sini tidak ada. Ini kan atas bukit. Tapi atas bukit pun kadang-kadang ada haiwan kan? Bukankah? Ya. Oh, kenapa di gereja ni? Wah, tempat ni putihnya. Oh, boleh masuk. Okey. Boleh naik atas. Oh, ada katil. Ada mainan. Boleh tidur lah. Tak nak lah. Saya tak tidur. Saya takut nanti kotor. Mari kita ke bawah sana. Ini apa ni? Nanti kalau kamu batuk, kamu minum obat tu. Ini benda apa ni? Tak boleh tengok. Saljinya tebal sekali. Hah? Saljinya tebal sekali. Ya, itu ada rusa tu. Alamak. Sudah batuk ah. Okey, jom. Okey, jom. Okey, jom. Sorry. Ya, Best yang main salju kat sini. kamu pegang tu lasok.
Apa Yang lasso rusa masuk. tu? Bukan. Macam Apa? salah. Tak, macam mana macam gitu? Saya tahu. Gini ke? Saya tak faham. Lompat? Bagaimana? Tapi kamu kata kamu dah batuk-batuk kan? saya sudah makan tu. Ubat. Okay. Kamu macam ni saja. Aha. Lepas tu tekan space. Ya. Faham. Gitu. Saya nak buat daripada atas. Wait lagi. Saya nak buat daripada atas. Saya nak turun. Saya baru nak shouting. Standby, Ambil saya nak turun. Ambil saya- gambar. Oh, okay. Kita tengok gambar dulu. Tengok rusa tu tengok kami. Dia lasso dia apa tahu. Mungkin dia hairan. Kenapa ada orang-orang di sini? Kenapa itu rusa itu tengok sini? Kan? Mungkin dia ingat Ya. kamu kawan dia kan? Iya, tidak pernah tengok orang kata. Kenapa kami masih pegang lasso ni? Kejap. Saya lukis gambar sekejap. Ya, ambil gambar. Kejap saja ini, kita tidak tahan ini. Ya, saya tengah cepat ni. Kenapa macam rusa tu macam mau tanduk kita? Okay, jom. Kejap. Kau nak buat apa? Sempat. Sempat ya kamu? Ya, ini burat pertawa di gunung. Ya. Ni saya lukis Nah. gambar kamu. Asal Oh, kamu kejap, bagi kejap, saya? Okey, jap. Ambil gambar. Kamu. Ya. Pose. Atas Ambil sikit. tu. Kejap. Saya ambil dari sini. Itulah. Mana? Ambil dari sana lah. Dari mana? Situ? Okay, kejap. Ya. Oh, okay. Ya, dengan background. Kejap. Kenapa pusing-pusing? Kejap. Oh, jap. Okay, sudah. Mari. Okey, jap. Aku ambil dulu dia punya tu. Marilah turun. Okay, mari. Mari. Baik. Kamu okey kah? Kamu jadi beku kah? Ah, Kenapa ni? mari. Mari. Saya ingat kamu dah beku kat situ. Tidak. Okey. Kalau kamu rasa mau batuk, makan ubat tu ah. Ya, tadi saya baru dapat amaran lagi.
Kamu macam mana? Kamu kiri kanan? Kanan lah, saya pilih yang kanan. Okey. Sekejap. Belum lagi kan? Itu belakang tu. Kenapa macam tegang sekali? Saya rasa dah beku lah. Tapi macam mana? Okey kan? Ya, saya suka. Best. Ya. Nanti kalau ada ubat tu okey lah. Ubat apa? Ubat atas sini. Aku asli adanya. Tu lagi satu rusa tu kat bawah tu. Oh, ada dua. Kau mana Mana? tak? Sebelah kiri-kiri. Boleh memburu sini kah? Mana saya tahu? Oh, ada tu. Ada tiga. Kalau ada boleh memburu ni. Saya nampak lagi Sini. satu. Bawah lagi sikit tu. Tapi tu mungkin kuda tu. Tapi kalau ada nanti kalau ada peluncur itu bagus lah sini. Oh, itu yang boleh naik daripada atas ke bawah kan? Ya, kalau ada itu bagus lah. Betul-betul sejuk ni, putih. Ya. Ni kalau pakai putih semua tidak nampak kan ni. Dah macam snowman. Betul-betul putih. Tapi kalau orang yang duduk di atas ni boleh terjatuh kah? Saya tidak tahu. Tapi jangan lah. Yelah, maksud saya lebih baik mereka lock benda tu lah. Jangan bagi orang senang jatuh. Ya mungkin mereka lock lah. Cuma naiknya tu kena parah. Tiga 30 menitan ni turun naik. Berapa? Satu kali naik 15 minit. Oh ya, betul. Tapi okey lah. Cantik ke atas tu main. Saya suka balik pak atas kali tu. Saja tebal sekali. Iya, saya tak pernah nampak salji tebal begitu di bawah. Aduh, saya ini ya. Saya macam mau ambil ais, macam tidak. Macam mana? Kenapa? Saya inilah berfikir lah. Saya mau ambil ais atau tidak. Yang untuk order daripada salon kah? Ya itu. Oh, buat sajalah. Sekarang kamu tengah free kan? Ya. Lagipun malam ni saya tidur awal tau. Malam ni. Baik. Ya, kejap lagi saya sudah mau tidur lah. Nanti saya hantar kamu di sana lah. Boleh? Kamu dengar bunyi tak? Ni bunyi daripada benda ni kah? Ya. Okey. Ya, saya seorang saja yang dengar. Itu bunyi dari itu tali ya. Tali itu. Okey.
Saya ada surat ni. Tapi saya tak boleh buka surat ni. Ya, tidak boleh ya. Pernah tau saya dalam wagon saya cuba buka surat. Terus kumbang. Terus Ya mereka tak jumpa saya. kalau weekend itu tidak boleh. Nanti kumbang. Oh di sana, di atas sana pun boleh memburu. Oh boleh. Tapi kalau nanti ada ubat itu untuk tahan sejuk, kami suku asli buka baju saja di atas sana. Jadi obat tu tidak dijual oleh doktor lah, kan? Ya, suku asli saja. Tapi mungkin tinggallah macam mana. Mungkin kami akan menjualnya. Siapa yang naik di atas sana lah. Faham. Ya, kalau tidak yang membeli pun pandai-pandailah makan obat sendiri itu daripada dokter. Ni yang baru nampak air terjun ni. Tadi tidak ada kan kat atas? Ya, tidak ada. Itu ada lubang lah bawah tu. Ada lubang? Mana? Itu batu. Air itu. Oh. Ya, mungkin dari atas sana. Alah, saya tengah cari. Sini kan tempat penghabisannya? Kan? Apa itu? Kita berakhir di sini kan? Ya, kita turun di sana. Okey. Tapi jangan dulu tekan escape, takut jatuh. Okey. Ada nak ambil. Hujan lah. Dari sejuk hujan boleh demam ni. Kamu tidak batuk kah? Tidak. Oh, okey lah tu. Ini tekan apa? Yang Macam tadi. macam tadi. Escape. Oh, dia bukan escape, dia backspace. Ya. Sekejap, saya ada surat. Baik. Okey, jom. Jom. Saya ambil wagon.
biji-biji. Iya kah? Kenapa? Nanti kalau atok atau ini dedi kamu mau naik boleh saja. Oh, naik benda ni. Ya, tapi kamu bagi tahu dulu syaratnya mau naik. Nanti sampai sana batuk-batuk kan. Taklah, saya tak berani bawa mereka sendirilah. Saya tunggu ada kamu aje lah. Oh, ya kah? Boleh. Ya. Atau tak pun tunggu bila sudah rasmi kan. Senang. Ya. Tapi bila tu? Kamu tahu kah? Belum. Tapi mungkin dalam masa terdekat inilah dia akan sudah ada atas semua tu. Ya, duit kamu tu saya bagi kamu besok boleh tak? Kan saya ada duit yang saya patut bagi kepada kamu. Oh. Tapi saya tidak kerja tahu ladang itu. Saya 2-3 kali saja. Jadi kamu tak nak duit lah. Saya simpan lah. Kenapa kamu senyap? Sebentar. Kamu tidur di mana? Di Valentine saja, dekat kan? Ya. Itu rusa tu di depan. Atau duit kamu tu saya simpan dululah. Ya, simpan saja. Tadi saya memburu di sini dengan mami aku adalah bandit. Oh, ada bandit. Rumah besar tu. Tu tepi sana tu. Rumah besar? Mana? Tu yang ada rumah tu kan sana. Sana tu. Oh. Tapi Ya. mereka tak kacau kamu kan? Tidak juga. Sebab kami cakap suku wabak dia. Mereka halau saja. Oh, mereka halau. Macam mana mereka halau? Lebih baik kamu jelas saja. Kalau macam tu, gitu. Oh, begitu. Ya, sebab kami cakap wapiti. Kamu cakap apa itu kepada mereka ke macam mana? Kami cakap siapa ini, kamu siapa ini. Oh, faham. Tapi dalam bahasa suku wapiti lah. Ya kah? Berani ya baby aku? Kena berani ya? Ya, kena berani lah. Nak jaga saya nak kena berani. Ya. Betul kan ni? Kamu ni saya dah puji sikit itu dah hilang. Dah sesat. Jadi apa kamu nak buat lepas ni? Ketuk ais kah? Ya, ketuk ais mungkin. Boleh lah. Ya, untuk Rhodes. Oh, faham. Saya mau tidur awal lah. Semalam saya tidur liwat sangat. Ya, nanti sakit kepala hari-hari. Kejap, saya ada surat. Baik. Kenapa? Apa jadi?
kanya kumbang.